Cara-cara untuk kita semak sejarah harga emas gap melalui website Public Gold. Okey, mula-mula sekali tuan-puan kena klik button login dan tekan button my gap. Selepas tu pangkah dan tekan button buy. Okey, selepas tu pilih bank in. Tekan next, kemudian tekan gold. Kat sini harga hari ni lah 355. Okey, untuk tengok harga pada tarikh yang kita nak, tekan purchase date time ni, pilih tarikh mana yang kita nak. Contohnya kalau saya nak tengok harga emas pada 1 hari bulan 1 2024. Okey, saya pilih tarikh dia, waktu tak kisahlah pukul berapa. Okey, selepas tu bila kita tekan tarikh yang kita nak tu, harga dekat gold ni dia sudah berubah menjadi 331. Inilah cara dia. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih.